sekali kena bayar 10 bilion. Dan contohnya yang nak kena peruntukkan ni kan 1.5 2 bilion tiap-tiap tahun ni, 1.5 bilion 1.5 bilion 1.5 bilion 1.5 bilion ni sekolah satunya 50 juta 50 juta harga sekolah sekarang lah, on average lah, sekolah menengah kan. Maksudnya ini sama dengan 30 biji sekolah setahun. Kalau kita tak campur dengan sekolah, katakanlah universiti lah. Universiti lebih kurang 1 bilion lah untuk buat satu universiti baru lah kan. Maksudnya tiap-tiap tahun kita boleh buat satu universiti. Hospital 1.500 juta, 1.5 bilion, 3 biji hospital. 10 tahun, 30 biji hospital. Untuk tambah doktor semua ni, untuk lengkapkan semua doktor, dia perlukan lebih kurang 4 bilion setahun. 1.5 bilion setahun tu maksudnya 30% keperluan doktor kita yang kita nak kena tambah, boleh kita tambah. Siapa yang kena? Padai muka penyatuan ummah yang pergi hospital tak cuba doktor. Sebab dia kata tak penting asal dapat kan. Jadi akhirnya benda-benda ni semua berkait dengan kita. Walaupun tak kena kat batang hidung kita. Dan yang itu juga yang nasihat saya terutamanya lah kalau macam parti politik lah kan. Orang tanya, saya pernah ditanya lah, YB, kenapa you ni, kalau you pegang benda tu, you sampai ke sudang, kau tak berhenti-henti. Sebab kalau kita jumpa sesuatu yang tak betul dan kesannya itu kepada puluh juta rakyat Malaysia, kita buat itu bukan sebab nak menang sokongan politik tau. Itu tanggungjawab kita. Dan benda tu kena selesai. Kalau kita jadi doktor, orang datang sakit. Dah berarti ada. Orang datang sakit, takkan kita nak cakap, kau sakit kau balik sembuh sendiri. Memanglah kerja kita jadi doktor, ubat dia sampai dia selesai. Kalau kena potong kaki, potonglah kaki dia. Itu tanggungjawab kita. Samalah juga dalam parti politik, ahli politik semua. Masalah 30 bilion ini akan berlarutan sampai 10 tahun daripada sekarang. Benda ni besar. Jadi selagi tak selesai, kita kena buat kerana itu adalah tanggungjawab kita. Kalau kita dapat sokongan politik kerana orang suka apa yang kita buat, alhamdulillah lah. Kalau tak dapat, kita tetap kena buat. Kerana akhirnya, anak kita kena, cucu kita kena dan sebagainya lah. Jadi fokus kita lepas ini, yang saya nak kena tumpu ialah memastikan bahawa langkah menyelamatkan kewangan tabung haji ini benar-benar janji itu dipegang dan dilaksanakan. Kalau tidak, tabung haji akan terus terdedah kepada rollover hutang kertas ni. Lah sampai masa 2029 dia rollover lagi. Daripada yang patut selesai 2029, depan ni jadi 2039 pula. Ini baru Rafizi berniat baik tau. Kalau Rafizi tak berniat baik, tak tahu macam mana nanti. Jadi kalau saudara-saudari boleh perasan, inilah dia perbincangan yang berlaku setiap kali saya bentangkan kertas kerja kepada lembaga pengarah waktu saya kerja dekat YP dulu, dekat Azam Raju. Macam inilah saya kena deal. Sebab pengurusinya saudara Fizi, dia tanya saya macam ni lah. Sampai saya pun tak boleh nak jawab kadang-kadang. Macam mana kita nak buat kerja kita. Mungkin kalau kita transfer soalan kepada saudara Nick. Yang saya perasan adalah apabila RCI telah diterbitkan dan untuk pengetahuan awam, ketiadaan suara daripada barisan kerajaan, Menteri Komunikasi senyap, Menteri Kewangan senyap, Menteri Agama senyap, Perdana Menteri senyap, malah menteri-menteri segala macam senyap, dan pembangkang pun senyap. Yang tak senyap adalah kami. Bukan nak angkat bakul sendiri, tetapi adakah ini satu strategi di mana mereka akan simpan dan akan pada tanggal 11 Ogos nanti semua akan bersuara, ataupun adakah ini satu perkara yang merisaukan kita, dan adakah saudara Nick memandang isu ini sebagai satu isu yang sangat
genting di mana wujud satu kesenjangan wacana tentang bagaimana tabung haji perlu diperdebatkan lagi dan selamatkan lagi. Adakah ini satu perkara yang merisaukan saudara Nick? Terima kasih saudara moderator. Yalah, saya ingat macam balik pada perkara pokok tadi kan, bahawa saya tak pasti dia, kalau kita tengok sebelum diterbitkan tu ada kenyataan tentang kerajaan perlu mendedahkan daripada PH sendirilah tentang laporan RCI tabung haji, dan kemudian keluar statement PM yang kata dia nak pulihkan dahulu sebab tu dia tak dedahkan dan sebagainya, kemudian baru didedahkan. Dan cara pendedahan itu pun ialah benda ni mungkin kita lihat benda remeh, tapi saya ingat itu pun tak dibuat dengan betul-betul jelas, sebab waktu tu dia tak nak cerita betul-betul kepada UMNO bahawa nak dedahkan laporan RCI, tapi pada masa yang sama dia nak buat supaya dapat difikirkan dapat keuntungan dalam Negeri Sembilan. Tapi bila didedahkan macam tu sajalah. Jadi saya tak tahu apa selain daripada nak buat sidang khas pada 11 hari bulan. Apa tu, saya rasa dia tak ada, daripada two aspek. Pertama, dari segi pemulihan tabung haji pun mereka tidak ada idea. Dari segi strategi politik pun mereka tidak ada idea. Sebagaimana yang disebut, Fahmi ni dia akan walaupun dia ada satu jabatan, satu kementerian dan sebagainya, tetapi dia macam tu lah, dia bertindak sebagaimana dia ingat dia masih lagi pengarah komunikasi PKR. Tapi even bila kita pengarah komunikasi parti, saya pernah jadi pengarah komunikasi parti sebelum Fahmi. You have to have a proper strategy. Benda ni benda berat nak hadam. Sebagaimana disebut tadi, you kena bentang cerita sebut dulu. Kemudian mungkin kena susun siapa nak bercakap tentang aspek ni, siapa nak bercakap pasal ni. Kena ada golongan agamawan yang menyebut tentang isu ini dengan lebih mendalam, sebab ini melibatkan tabung haji. Kena ada pakar-pakar kewangan, kena ada ahli ekonomi dan sebagainya. Tetapi semua ini dia buat secara separuh masak, tangkap muat. Jadi akhirnya saya tengok, tapi yang kita khawatir, benda ini bukan benda kecil. This is not a small matter. Soal tabung haji ni, sebagaimana saya sebut, kalau betul-betul lah tabung haji ni begitu berkrisis, dia akan mengheret institusi-institusi kewangan yang lain. Sistem ekonomi negara kita juga akan terjejas. Pasaran saham, hutang dan sebagainya akan terjejas sebab tabung haji ni tadi jumlah dia begitu besar dalam ekonomi negara kita. Jadi saya sedikit kesal lah bahawa benda yang sebesar ini, satu institusi yang penting, dan kalau sebelum ini tabung haji ini memang disebut sebagai satu, secara sejarahnya, bukan sahaja institusi pengurusan haji yang dikagumi, tetapi juga antara institusi kewangan Islam, tabungan Islam yang juga dikagumi. Jadi kalau satu institusi yang begitu baik selama ini tiba-tiba dibiarkan begitu saja, kita boleh salahkan, tuding jari kepada Najib, Aziz Rahim dan sebagainya, tetapi hakikatnya benda ini dah sampai ke tangan kita. Kan? Tetapi itulah, mereka tidak ada kesungguhan nak ambil tindakan-tindakan yang besar tersebut to make the difficult and unpopular decision. Itu yang disebut Istara Rafizi. Sebab itu contohnya, dia berkait-kait soal subsidi minyak. Kita masih lagi nak duduk dalam dunia yang mana semua orang dapat subsidi minyak. Kenapa orang maha kaya, PM selalu sebut maha kaya, maha kaya, maha kaya, tapi di Malaysia maha kaya masih tetap menikmati subsidi minyak. Banyak orang saya tahu, kalau dia tak bawa kereta, dia bawa motor dan sebagainya, dia tak guna pun 200 liter sebulan. Tetapi orang yang pakai kereta besar guna, maknanya dia dapat lebih banyak subsidi minyak berbanding dengan orang susah. Tapi kita tak nak confront perkara-perkara ini sebab macam ni lah, macam budak kat sekolah kan, exam setahun lagi. Hari ni dia kata dia esok dia study, esok dia study, esok dia study. Kerajaan kita macam tu. Samalah bila bab nak bayar untuk tabung haji ni, dia roll over tu samalah macam budak yang malas nak study, sampai exam dia dah panik.
Dia cirit tak boleh buat apa dah. Kan, dah tahu exam tu dah sampai. Jadi inilah masalah yang kita ada, dan sebab parti-parti politik ini hanya bercakap tentang pilihan raya yang akan datang. Mereka tidak lihat kan kata-kata yang terkenal. Seorang negarawan akan memikirkan generasi akan datang. Seorang orang politik hanya akan fikir pilihan raya akan datang. Only the next election. So that is the problem that we have today. Dan kita akan terus bersuara, tapi kita juga kena yakin kalau we keep on repeating, benda ini akan ada kesan dia. Walaupun kita mungkin nampak parti bersama ni tak adalah nak hantar wakil kat parlimen 11 bulan ni, tak ada lagi lah. Kan? Tetapi kita yakin bahawa isu ini kalau kita ulang dengan cukup rakyat Malaysia tidak bodoh. Rakyat akan pick up perkara ini, dan benda ini akhirnya akan menjadi satu wacana yang akan diambil serius oleh semua pihak yang berwajib di negara kita. Terima kasih kepada saudara Faizal. Sekali lagi saya tujukan soalan pendekatan perundangan, terutamanya dari segi penangkapan yang baru-baru dibuat 2-3 hari ini. Dilaporkan bekas CFO ditahan, bekas CEO ditahan. Adakah ini membantu dalam memperkukuhkan kepercayaan kita kepada tabung haji, di sebalik konsep yang kita pun dah tahu lebih banyak net withdrawal daripada net deposit sejak 2-3 tahun ini? Adakah ini mampu untuk mengembalikan kepercayaan kita kepada integriti institusi tabung haji? Baik, terima kasih saudara Ibrahim. Baik, pada saya untuk menjawab sama ada boleh ataupun mampu mengembalikan kepercayaan ataupun tidak, saya rasa rata-rata rakyat Malaysia dah baca RCI report. Jadi mungkin majoriti bersetuju dengan saya, SPRM tolong dedahkan siasatan pada tahun 2019. Itu dulu. Dan jawapan yang diberikan kepada Suruhanjaya pada tahun 2022, siasatan masih lagi berjalan dan masih lagi berjalan. Tangkapan sekarang ini saya rasa dia akan menjadi satu sesi tangkapan baru yang akan mengulang skrip yang sama pada 2019. Ya? So tangkapan yang baru itu dia akan mungkin mengambil masa 1, 2, 3 tahun. Mungkin. Jadi yang kita nak tahu sekarang ini, apa yang result yang dibentangkan dalam laporan. You bagi tahu pada tahun 2022 siasatan dalam proses. Jadi dia tak semudah itu, dan saya nak kongsikan satu perkara. Selain daripada amount bilion yang ditanggung kerugian itu, berlaku transaksi yang mencurigakan dan juga penyembunyian maklumat. Maknanya, kita ganti pimpinan pengurusan yang baru. Tapi pengurusan yang baru pun dia tahu sebelum aku adanya transaksi yang mencurigakan dan ada banyak maklumat yang disembunyikan yang tidak didedahkan. Ni saya bagi tahu secara khusus pengurusan 138 sampai 155. Pelaburan yang memerlukan audit forensik. Jadi tangkapan sahaja tanpa susulan yang kata orang menyeluruh. You tak boleh nak tuduh tanpa adanya audit forensik untuk kenal pasti tadi ke mana pergi duit ni. Jadi pada saya, kerajaan kena umumkan satu pelan tindakan apa selepas pendedahan laporan RCI. Tangkapan demi tangkapan, kita akan faham, kita kena projek samalah macam 2019, kan? You tangkap. Lepas tu 5 tahun kemudian you akan bagi jawapan, sebenarnya kes melibatkan di Indonesia, jadi susah nak dapat dokumen dan sebagainya. So rakyat Malaysia, sedar ataupun tidak, kita dihidangkan dengan skrip wayang yang sama berulang-ulang kali, yang sebenarnya yang YB Rafizi sebut tadi, yang akan menanggung adalah anak generasi akan datang. Ni tak kira ni, you Muslim ke, you tak Muslim ke, semua kena. Sampai saya baca ada satu komen yang dia kata, dan dia meluahkan, sebenarnya pada saya dia meluahkan. Bila dia kata, sebenarnya kita ni non-Muslim bayar cukai untuk cover you punya problem. So
ada yang tackle soalan itu berbentuk resis, tapi sebenarnya itu adalah soalan, it's a wake up call untuk kita ni, kan? Yang menanggung institusi ni adalah negara, yang duit tu diambil daripada semua rakyat Malaysia yang bayar cukai. Melainkan you boleh determine, you boleh tunjukkan kepada kita yang mana cukai untuk Ahmad, mana cukai untuk Tamil Nadu. Kalau you boleh tunjukkan. So kita tak boleh treat benda ni sebagai satu institusi yang eksklusif sampai kita lupa. Sebenarnya orang-orang yang bertanggungjawab ini perlu diheret ke muka pengadilan secepat yang mungkin. Selagi mana perkara itu tidak dilakukan, saya rasa rakyat akan mula nampak satu demi satu, walaupun contoh minggu depan ada perbahasan di parlimen, tapi again the end question adalah, alright, you discuss, apa tindakan? You know, orang tunggu 1, 2, 3, 4, 5 tindakan untuk ambil balik pelaburan-pelaburan yang berbilion ini. Siapa yang you akan tuntut balik? Dia ada dua. Satu tuntutan civil dan satu lagi criminal liability. Criminal liability okey lah, selagi mana orang tu hidup, kita boleh dakwa dia. Tapi criminal liability tak akan mengembalikan duit. Civil action, tabung haji, saman dan sebagainya, individu-individu ni contoh bonus ataupun pelaburan-pelaburan yang pihak pengurusan tahu daripada awal mencurigakan, tapi you proceed juga, so you kena saman. Jadi selagi mana benda ni tak dilakukan, saya sendirilah, saya tak boleh cakap bagi pihak orang lain, tapi saya sangat curigalah sejauh mana benda ni kita boleh mengembalikan, benda tu boleh mengembalikan keyakinan pada rakyat. Itu saja. Saya duk perasan dekat platform saudara Raf 6.5,000 ke atas sejak kita mula. So izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama kita di atas talian. Soalan terakhir yang saya ingin tujukan kepada Datuk Dr. Nick sebelum kita lontarkan soalan dan subkon kerja saya, tanya soalan panel kepada mereka yang hadir pada malam ini. Soalan terakhir Datuk Dr. Nick adalah tentang mungkin dari segi peribadi, adakah wujud satu elemen kerisauan, keraguan ataupun kekesalan in fact dari segi bagaimana kelemahan urus tadbir, bukan saja dulu kalau kita tengok macam saudara Raf cakap Malaysia Airlines ataupun Felda contohnya, sekarang ni dah menular ke tabung haji. Adakah ini menyebabkan satu kegusaran yang sangat amat untuk ataupun pada pandangan Datuk Dr. Nick? Ini sudah menjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah menjadi satu budaya, seolah-olah satu budaya satu demi satu yang berlaku dalam negara kita. Institusi-institusi besar, apatah lagi yang terakhir ini, bahkan sebelum ini bahkan ada lagi yang tidak diketahui ataupun sudah diketahui tetapi tidak dikemukakan dengan secara terperinci seperti apa yang berlaku di tabung haji. Bagi kita yang boleh berfikir, sudah pasti menakutkan. Kerana satu integriti di peringkat antarabangsa, kalau persoalan integriti dalam perjalanan, dalam institusi penting dalam sesebuah negara itu tidak boleh dipercayai, dan ini akan sudah pasti menimbul banyak persoalan kepada pelabur-pelabur luar contohnya, dan juga kepada dalam negara pun bahkan. Jadi kegusaran saya sudah pasti ini ialah masalah integriti dan perjalanan. Good governance tidak menjadi satu budaya dalam negara. Walaupun kita bercakap tentang integriti, bahkan ada satu institut integriti negara, dan di mana kebenaran dan pelaksanaannya yang dapat kita lihat sebagai rakyat, dan apatah lagi orang luar terhadap negara kita. Dan suasana keadaan dunia yang tidak begitu yang terlalu unpredictable. Jadi sudah pasti siapa sahaja. Bahkan seminggu lepas saya tanya seorang anak muda yang agak kaya lah,
kebetulan dia muda, taklah tua sangat. Saya kata, would you put your money in the present political scenario? Dia lama nak menjawab kepada saya. Dan selepas itu dia respon, yalah, kita jumlah yang besar ni kita kena berfikir buat banyak kali. Dia kata, kalau boleh, I would like to invest in this country. In fact, kalau dibandingkan dengan ASEAN yang lain, we are better off, dia kata. Jadi dia berfikir banyak kali, dia tak kata apa, boleh tak boleh. Jadi saya dapat lihat renungan daripada renungan dia. Saya tidak berniaga, tapi inilah kegusaran kita. Dan apabila yang diterangkan kalau 90 bilion dan terus menerus, dan hutan negara ialah lebih pada 1 lebih trilion, dan it doesn't reflects our economy is doing well then. Despite GDP, GMP, ini satu pengukuran. Orang mengaji ekonomi suka sangatlah GDP kita naik 3%, 4%. Bahkan syarikat akan lihat tu, pertumbuhan apa yang dilaporkan 5 kuartal ini 3.4%, kuartal depan dijangka 5%. Ini. This is a very to me lah, it's very misleading. Despite there is an increase in the economic activity, but yet satu terminologi yang dikatakan plutokrasi sekarang ni. The very few are benefiting from the so-called perkembangan ekonomi. Ini tidak sehat dari segi kestabilan. And what more, the sustainability. Kan kita cakap kestabilan ekonomi dan sustainability. Apatah lagi dalam keadaan ketidakadilan, kekayaan diagihkan. Ini berlaku di negara barat. Ini kembali balik pada sistem. Ini saya nak, ini bukan menjawab soalan saudara moderator saja. The first thing that I learned in the Western, in the West about economy is the definitions of an economic man. Man is an individual by nature. Man is selfish by nature. So man works hard to accumulate as much wealth as possible. Very materialistic untuk kepentingan dirinya. Jadi Adam Smith mengatakan kalau setiap orang rajin bekerja untuk mengumpul harta sebanyak yang mungkin untuk dirinya, di-highlight kepentingan diri, selfishness. Walhal we are ini kembali kepada the law of nature. We are interrelated by nature. We are social being. We are not only an individual being. Tarikh itu yang menimbulkan masalah kepada perjalanan ekonomi. Tak usahlah teori-teori yang complicated dengan modeling, whatever you name it. Kalau ini tak diselesaikan kepada worldview, penglihatan, tapi orang tak suka, ni lebih teoretikal. Tapi inilah root cause of all the problem. Yang apa dibicarakan ini hasil daripada root cause itu. Dalam tahun 70-an, sebuah parti yang memerintah lama dan dengan banyak yang tak kerja, semua duduk dapat kontrak projek ini dan kemewahan yang luar biasa. Kemewahan yang luar biasa dan masyarakat tidak marah pun. Bahkan masyarakat mahu bersama dengan orang yang kaya dengan cara yang tak betul. Saya pasti bagaimana boleh kekayaan dengan masa yang singkat. Kalau saya tengok satu syarikat yang about 1.2 billion market cap boleh nak dapat 80 juta untung, bukan senang. One more, ini orang billionaire, muda lagi billionaire. Saya ingat lagi ketika, all this youngster, accountant in particular in the 30s, when they came back in the 70s, being recruited by so and so. So then they reward them. Inilah. Dan kita lihat budaya itu makin menggusarkan kita, menakutkan kita. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini seolah-olah sepatutnya berakhir secepat atau diminimalkan. Jadi inilah saya perlu rakyat berfikir bagaimana budaya yang sepatut, kerana kita terpaksa dan anak-anak cucu kita yang perlu menanggung. Dan seperti kata tadi, menarik sekali kalau kita duduk di Kuala Lumpur, hospital, sekarang makin public hospital makin ramai. Kerana orang ramai tidak ada duit pergi private hospital. Dan satu hospital itu kalau dikatakan 1 bilion, Rafizi, saya tak, 500 je half a billion. Dan doktor kita gaji, you are talking about progressive, gaji progressive. Gaji doktor about 4,000 starting.
4,000 bagaimana nak hidup di Kuala Lumpur? Sebab tu ramai yang lari ke Singapura. Singapura duduk tunggu di Johor. Lulusan daripada sini dah lari. Ramai. Dan anak-anak muda kita dah lari ke luar negara. Inilah bagaimana pemerintah patut fikir. Ini tanggungjawab bukan mudah. It's not a joke. Jadi inilah kegusaran kita kerana keyakinan, confidence kepada ahli-ahli politik. Hari ini timbul pula satu istilah. Sama ya, bila merintah sama ya lah. Bila bercakap, itu saya bersama ni, slogan reformasi tahun 70-an lagi. Bukan baru ni, Saudara Fizi tak ada, saya 70-an lagi. 75 saya di Peoria, di Illinois. Masa tu kita menubuhkan Malaysian Islamic Study Group. Datangnya bagnya ikat, bagnya lagi ikat. Saya kata ini pejuang betul ni. So simple. Baju winter coat pun Allah dari mana dia dapat. Jadi hebat kehebatan kita memuja begitu. Bila saya pergi, jadi saya pergi ke Iran, saya tengok tempat Khomeini tinggal. Tempat begini, tempat dia tinggal. So simple. Jadi bila tengok itu, saya terpegun. Dan retorik yang cukup hebat. Sekejap ya, tapi saya tak lama. Tapi sahabat-sahabat saya lama. Saya sekejap ya. Saya dah dapat lain daripada yang lain. Itulah, terima kasih. Baik, terima kasih Dato' Dr. Nick. Kalau ada soalan daripada, ya ada Tuan, kita ada dua soalan sini. Kalau ada mikrofon kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara moderator dan ahli